Pernah tak anda terfikir masa zaman pendudukan Jepun dulu, macam mana agaknya orang-orang kita bangkit melawan? Hari ini, jom kita bongkar sama-sama kisah keberanian yang luar biasa ni. Ini adalah satu babak sejarah yang sangat penting yang memang anda kena faham betul-betul. Okey, jom kita mula. Dan ingat tau, lepas je kita habis bincang ni, anda boleh terus uji kefahaman anda dekat mcqspm.com. Senang je. Soalan besarnya, kita tahu pemerintahan Jepun tu kejam kan? Tapi macam mana sebenarnya orang kita melawan balik? Kita akan selami perjuangan diorang dari yang berlawan secara terbuka sampailah ke perang senyap-senyap dalam hutan. Okey, untuk faham cerita ni, kita akan pecahkan kepada 5 bahagian. Mula-mula, kita tengok apa yang cetuskan penentangan ni. Lepas tu, kita masuk bab perjuangan askar dan gerila, kenal bira-wira yang tak didendang, dan akhir sekali, kita tengok apa pengajaran daripada semua ni. Bahagian pertama, percikan api. Jom kita fahamkan dulu punca sebenar apa yang buat rakyat biasa sanggup bergadai nyawa untuk lawan tentera Jepun yang terkenal garang tu. Sebenarnya, kalau nak dirumuskan, puncanya cuma 2 benda ni je. Pemerintahan yang kejam dan hidup yang sengsara. Dah tak tahan. Benda ni bukan lagi soal politik, tapi soal maruah dan survival. Inilah sebab utama kenapa diorang sanggup berjuang. Jadi, ini bukan sebab satu benda je tau. Ia gabungan. Dahlah kena tindas, kena siksa, hidup pula susah, sampaikan timbul satu semangat yang membara untuk pertahankan tanah air sendiri. Okey, daripada penderitaan rakyat biasa, sekarang kita tengok pula barisan hadapan, iaitu tindak balas daripada tentera kita. Di sinilah keberanian askar-askar kita betul-betul teruji. Nama-nama ni memang patut kita kenang. Mereka ni legenda daripada Regimen Askar Melayu. Walaupun jumlah askar kita tak ramai, kelengkapan pun tak cukup, tapi semangat juang diorang, luar biasa. Pengorbanan mereka, macam dekat Pasir Panjang tu, jadi simbol penentangan sampai hari ni. Dan tengok nombor ni, 2,000. Cuba bayangkan, bukan 20, bukan 200, tapi 2,000 askar bersekutu diselamatkan oleh seorang je, Lieutenant Ibrahim. Hebat kan? Ini menunjukkan betapa besarnya impak tindakan seorang wira. Kisah-kisah macam nilah yang buat kita bersemangat kan? Kalau anda rasa perkongsian ni best dan bermanfaat, jangan lupa tunjukkan sokongan anda. Tekan butang like, tinggalkan komen dan paling penting, subscribe channel kami. Okey, jom kita sambung. Okey, kita dah cover pertempuran di medan terbuka. Sekarang, jom kita masuk ke dalam hutan belantara Tanah Melayu di mana satu lagi jenis perang sedang berlaku. Perang rahsia. Dalam hutan ni, ceritanya jadi lagi menarik. Ada 2 player utama. Force 136 yang ditubuhkan oleh British dan MPJA yang dipimpin oleh Parti Komunis Malaya. Walaupun datang dari latar belakang berbeza, tapi musuh mereka sama, tentera Jepun. Jadi mereka bekerjasama. Cara diorang berlawan ni memang licik. Diorang tak cari gaduh depan-depan. Sebaliknya, diorang buat sabotaj. Rosakkan landasan kereta api, serang hendap, kumpul maklumat risikan. Setiap serangan kecil ni sikit-sikit melemahkan Jepun dari dalam. Sementara, tunggu tentera bersekutu datang. Tapi, perjuangan ni bukan setakat askar dengan gerila je tau. Ada lagi wira yang kita tak nampak, iaitu orang-orang biasa yang datang dari pelbagai kaum dan latar belakang. Contohnya, kita ada Shibil Kachigasu di Ipoh. Bayangkan, dia ni seorang jururawat. Siang hari dia rawat orang macam biasa, tapi secara senyap-senyap, dia seludup ubat-ubatan untuk pejuang gerila. Risiko dia sangat tinggi. Kalau kantoi, memang nyawa jadi taruhan. Lain pula dengan Gurchan Singh yang digelar Singa Melaka. Senjatanya bukan pistol, tapi maklumat. Waktu Jepun kawal semua surat khabar, dialah yang sebarkan berita sebenar tentang perang secara rahsia. Dia lawan propaganda Jepun dengan kebenaran. Kita terbang sekejap ke Sabah. Jangan ingat semangat ni ada kat Tanah Melayu je. Di sana, Albert Kwok berjaya kumpulkan penduduk tempatan dan tubuhkan gerila Kinabalu. Mereka lancarkan pemberontakan Jesselton, satu tindakan yang sangat berani menentang tentera Jepun. Dan ada seorang lagi wira yang guna teknologi masa tu, iaitu radio. Tengku Mahmud Mahyudin dari India guna siaran radio suara Harimau Melaya untuk sampaikan mesej-mesej yang tiupkan semangat ke seluruh Tanah Melayu. Suara dia jadi harapan untuk ramai orang. Okey, kita dah dengar semua kisah-kisah hebat ni. Tapi,
Apa kesannya? Apa legasi yang ditinggalkan oleh perjuangan mereka? Apa yang kita boleh belajar daripada semua ni? Legasi dia banyak. Kita nampak arti sebenar patriotisme. Kita dapat kenal wira-wira yang jadi inspirasi kita. Dan yang paling penting, kita belajar yang bila ada musuh bersama, orang yang berbeza-beza pun boleh bekerjasama. Tapi, dalam masa yang sama, ia juga tinggalkan beberapa isu yang rumit. Dan inilah antara parut yang paling dalam. Jepun ni licik, diorang guna taktik pecah dan perintah, gunakan polis tempatan untuk lawan MPJA yang majoritinya kaum Cina. Taktik ni berjaya wujudkan ketegangan kaum yang kekal lama walaupun lepas perang dah tamat. So, pengajaran terbesar daripada semua ni, nak pertahankan negara ni, pengorbanannya bukan sikit. Dan ia tunjukkan kita yang perpaduan tu, walaupun ia adalah senjata kita yang paling kuat, ia juga sesuatu yang sangat rapuh dan perlu sentiasa kita jaga. Okey, sekarang anda dah tahu ceritanya, anda dah nampak faktanya. Tapi betul-betul faham tak? Dah sedia nak uji minda sikit? Cara terbaik nak pastikan anda betul-betul faham adalah dengan buat latihan. Jadi, jangan tunggu lagi. Terus ke mcqspm.com untuk mantapkan lagi apa yang anda dah belajar hari ini. Terima kasih sebab luangkan masa. Kita jumpa lagi dalam perkongsian akan datang.